Banyaknya bekas jerawat. Ni masalah kalau muka jenis berminyak. So ni aku tengah buat skin analyzer. So ni result kulit. Muka aku ni memang jenis campur. Kawasan minyak dekat T-zone, kawasan U ni macam dry sikit, mix partially oil. Wonder lah aku senang naik jerawat. Tapi disebabkan aku ni ada jugalah basic skincare, kalau tak teruk jugalah tak jerawat. Esok licin elok. Bekas jerawat. Siapa muka senang naik jerawat? Mudah aja. Kadang-kadang muka terlalu berminyak, pori senang tersumbat. Campur pula kuman. Kulit radang, jerawat lah. Skincare bantu tak untuk masalah jerawat? Masalah breakout? Awak tak boleh pula. Skincare yang ada bahan aktif yang betul, terbukti secara kajian dermatologi. Contoh macam salicylic acid. Salicylic acid ni banyak gila kajian. Terutamanya melibatkan salicylic acid 2%. Dapat unclog pores, exfoliate, bersihkan segala tisu yang mati, minyak yang berlebihan dalam jerawat. Dan yang paling best, salicylic acid juga dapat prevent jerawat akan datang. Kalau bekas jerawat merah, macam ni, ataupun bekas jerawat gelap. Siapa parut gelap? Of course lah ada kaitan dengan melanin. Ada bahan aktif yang terbukti kajian saintifik dermatologi dapat kurangkan melanin. Thiamidol dapat kurangkan pigmentasi dalam masa 12 minggu. Bekas jerawat pudar. And again, kajian. Semua bahan aktif yang aku share tadi ada dalam skincare ni. Yang ni cleanser, yang ni pula serum. Serum ni ada thiamidol tau. Thiamidol ni memang strong sekali untuk masalah pigmentasi. Macam post-inflammatory hyperpigmentation, masalah freckles. Skincare yang ada thiamidol, kau konsisten pakai seawal 2 minggu dah nampak kesan. Itu yang best pasal thiamidol. Dan juga sunscreen. Complete set untuk masalah jerawat, muka berminyak, even masalah parut jerawat sekalipun. Jom tengok texture 3 produk ni. Cleanser dulu. Tak terlalu banyak buih. Serum. Tak melekit. Sunscreen. Jom kita apply. See? Tak nampak kelabu pun. Texture yang sangat ringan, tak berat. Dengan skincare rutin yang betul, bahan aktif yang terbukti secara kajian dermatologi, insya-Allah. Masalah jerawat, kulit berminyak, even bekas jerawat pun dapat kita atasi.